Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah binti Ahmad Sharif. Saya bersekolah di SMK Bukit Liman dan merupakan pelajar tingkatan 3 Ibnu Sina. Pada hari ini, saya akan menceritakan sebuah novel yang bertajuk Mak Kilau, Pahlawan Bertahta di Hati. Buku ini mengisahkan tentang kisah hidup Mak Kilau dan sejarah yang terjadi pada suatu ketika dahulu. Kisahnya bermula apabila Mak Kilau berkahwin dengan Yang Cik, iaitu seorang perempuan yang cantik dan jelita. Setelah setahun perkahwinan, mereka dikurniakan seorang cahaya mata yang bernama Usman. Pada suatu hari, Mak Kilau perlu berperang, iaitu perang di antara negeri Pahang dan juga Johor. Johor telah pun mendapat sokongan daripada Selangor. Perang tersebut berlangsung selama 5 hari berturut-turut. Dan pada akhirnya, negeri Pahanglah yang mendapat kemenangan. Mak Kilau telah pun dihantar ke Mukim Budu, iaitu sebuah mukim yang terletak di negeri Pahang. Hal ini kerana beliaulah yang telah menyebabkan kemenangan di atas negeri Pahang pada hari itu. Sesampainya mereka semua di Mukim Budu tersebut, mereka amat dibenci oleh penduduk setempat. Hal ini kerana mereka dianggap sebagai pendatang asing yang hanya ingin tunjuk hebat. Walhal, mereka datang dengan niat yang baik, namun Mak Kilau tetap bersabar. Oleh kerana begitu benci, si Andak, iaitu salah seorang yang membenci Mak Kilau, sanggup menyerang hendak Mak Kilau di rumah Mak Kilau itu sendiri. Oleh kerana merasa tercabar, Mak Kilau pun bertarunglah dengan si Andak ini. Akhirnya si Andak tumpas dan tewas dengan teruk. Oleh kerana sedar dengan akan kesalahannya, si Andak pun meminta maaf, lalu memohon supaya dapat menjadi sahabat dan juga memohon supaya dapat menjadi anak murid kepada Mak Kilau itu sendiri. Hal ini kerana si Andak menganggap Mak Kilau merupakan seorang yang kuat dan juga tangkas dalam bertarung. Hari demi hari berlalu, mereka menjalani kehidupan seharian dengan penuh harmoni. Hinggalah pada suatu saat, penjajah Inggeris datang ke Tanah Pahang. Mereka mengatakan bahawa mereka ingin membantu memajukan negeri Pahang, walhal ada udang di sebalik batu. Mereka sebenarnya menginginkan Tanah Pahang itu sendiri. Mak Kilau sedar akan kesalahan yang dilakukan oleh penjajah Inggeris ini, lalu memberitahu niat tersebut kepada seluruh pembesar-pembesar negeri Pahang. Dan beliau pun telah menyerang penjajah Inggeris ini dan menyelamatkan orang-orang di negeri Pahang itu. Ramai orang Pahang terkorban dan juga ramai yang meninggal dengan syahid, iaitu mati dalam keadaan berjuang untuk negara. Pengajaran yang saya dapat dalam cerita ini ada dua, iaitu semangat juang dan juga kesetiaan kepada tanah air. Walau bagaimanapun keadaan, kita mestilah setia akan tanah air kita. Sekian daripada saya, semoga kita berjumpa di lain buku. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.